Satu lagi Mak Mina. Mak Mina. Mak Mina. Yang tu pun sama juga. Mak Macam Pak Mina Radin. tu dia suka call dan dia suka, suara dia memang seram lah. Okey. Suara macam, hello Casey, ni Mak Mina. Mak Mina ada cerita ni. Dia suka tu. Okey. So bila dia cerita macam tu, Ha. dan dia cakap dia nak, pada saya mungkin dia nak gurau ke apa lah. Okey. So dia selalu cakap, Mak Mina, Casey pernah nampak hantu tak? Okey. Kalau nak Mak Mina boleh hantar. Dia cakap. Okey. Dia sakat lah. Tak cakap. Oh. So dia cakap, dan dia kata Casey cuma perlu cakap nak je Okey. daripada mulut Casey. Okey. Kalau Casey cakap nak, Mak Mina hantar. Okey. So saya tak cakap lah. Dia tak cakap, dia asyik call. Oh. Benda tu jadi part of the entertainment. Saya tak boleh Mak Mina jangan main lagi letak dah tak ada lah entertainment Betul. value situ. Betul. So saya kena tengok ni bagus ni for the viewers kan. Seram memang seram. Walaupun saya rasa mungkin cakap ia pun tak adalah. Tak ada apalah. Wallahualam. Wallahualam, Tapi diorang kata prevention better than cure. Betul bang. Sekali dia cakap, okay saya nak tengok. Kejap Aku bang. Tiba-tiba, Mak Mina siapa ketuk pintu? Ya dah sampai. Tak nak lah. Sudah tak payah. Tak nak tu lebih bagus abang. Cakap tak nak tu. Kita kena gunakan peluang tu sebagai entertainment punya Value content. lah. Okey. Entertainment content. So we'll get the engagement. Alright. Uish. Saya dengan abang buat suara dia orang pun saya dah koyak. Tapi kadang-kadang ada tau pendengar-pendengar yang call. Saya pernah dengar ada okay. So tapi Mak Mina dah meninggal lah. Oh ya, meninggal lah. Anak dia call saya, Casey, mak saya untuk mengetahui Casey saya ni anak dia. Dia call ke dia email? Kata mak saya yang selalu call, maafkan dia lah, mak saya dah meninggal. Kata okay, saya tahu mak awak tu gurau-gurau je. Ya. Saya kata tak, mak saya betul. Mak saya serius Casey. Masa serius. Mak saya tak bergurau orang dia kan. Mak saya gurau, dia serius. Dia baik Casey kata tak. Kalau Casey kata ya, habis.